Sampai baru je tak di order. Yalah. Lemak je salah barang pula. Sebakut kau lebih kurang. Aduh, ni nak kena panjat lagi. Nak faham macam mana? Ni kerja kau pilih kan? Rembat lagi. So itulah dia asam garam dalam menjadi seorang mak ciduk ni, kau tahu. Bukan senang, mat. So for those who don't follow me yet, go and check it out, man. See you on the next video. Out.